Alright, so dalam episod kali ni kau kena tengok sampai habis. Kau kena tunggu, sabar. Sebab apa? Kereta aku akhirnya kita dah beralih ke fasa 2. Yang mana aku dah janji dengan korang, fasa 2 it's all about body kits. So inilah dia kit-kit yang kita dah order. Kita dah tunggu lebih kurang dalam 2 bulan lebih baru sampai ke Malaysia. And aku nak shout out kepada my friend Gary daripada kawan-kawan GRY juga yang tolong hook up body part ni. Kita tak beli baru, kita beli used. Sebab kalau baru sangat mahal. Dan engkau pun tahu, untuk projek kereta kali ni kita tak nak overspend macam dulu. Mana yang kita rasa kita boleh dapatkan used, original, fitting semua tip top. Let's go. So teman aku unboxing satu-satu. Kita tengok macam mana, apa hasil dia. Right? Okay, so parcel yang sampai ada 3 kotak. Aku percaya yang ini lip depan sebab bentuk dia. Yang kedua ini aku percaya dia punya rear diffuser. Nanti aku tunjuk dekat kau sebab dia ada 2 part yang berbeza. Diffuser, lepas tu dia ada satu lagi add-on splitter dekat bawah. Dalam ni panjang yang mana aku rasa dia side skirt. So tanpa melengahkan masa, kita start unboxing dulu semua barang ni. Kita tengok macam mana condition. Sebab aku pun tak tahu. Dengan harapan aku doa boleh terus pasang malam ni juga. Cat semua okey, glossy black dia. Let's go. Assistant ni hari. Assistant gua baiknya. Malam-malam tau kita import. Kedai cuti ni hari pun kita buat juga. Apa jadi pun jadi dah. Terakhir ni, the moment of truth. Ni part yang terakhir. Ini yang paling seram. Terlebih tu, okay? Dengan barang-barang calon. Jarang-jarang berlaku. Sauk store jarang-jarang kan berlaku. Sebab dia katanya dia nak beli GIRS juga. Sebab dia tak boleh tahan tengok semua orang beli. Tapi dia tengah nak jatuh cinta. So dia mula dengan barang-barang dulu. PPF Asyol. Wah. Lain ada tak? Ada PPF je? Kau tahu dia punya yang mahal ni, kau tahu dekat mana? Sini. Sekejap saya koyak tunjuk kasih awak. Ini dia. Ini je yang mahal dia. So kali ni full kit kita akan pakai kit daripada Garage Very. Kenapa? Kejap lagi aku akan bagi tahu dekat kau. Ada sebab kenapa kita pilih. Satu, kita akan beli barang yang kita tak pernah pakai. Yang kedua, dia ada dia punya solid reason dia. Sekejap kau bagi aku settle dulu. Maknanya kalau aku baring, aku punya lebar tinggi aku sama dengan lebar kereta. Okay, one piece good to go.
kotak je besar. Betul tak? Bila kita dah buka, kau tengok semua sampah jadi apa? Ini kalau panggil satu roro, separuh roro dah penuh dengan dia je. Alright, barang yang ada dekat dalam, ini dia tuan-tuan. Ini merupakan body kit daripada Garage Very. Aku dah usah dah lama. Garage Very ada 2 type. Ini 3 type, sorry. Ini type yang pertama, dia ada type kedua, sekali dengan over fender, dengan rear arch. Yang ketiga, dia datang sekali dengan dia punya bumper depan, seketul. Totally different daripada looks yang ini. Tapi untuk projek kali ni, kita memang nak minimalis punya konsep. Maksudnya, aku tak nak benda ni jadi terlampau hardcore, terlampau ekstrim. Sebab macam aku cakap, kereta ni kita beli yang auto pun sebab it meets the purpose, yang mana aku perlukan kereta ni untuk kegunaan harian. Bila kita cakap pasal kegunaan harian, aku tak boleh pakai satu body kit yang terlampau ekstrim. So, kita nak tampilkan dia satu clean looks. That's why aku pilih Garage Very. Yang kedua, point sebab aku dapat good price untuk use punya set. Yang best dia dah siap dengan PPF. Macam aku cakap tadi, original dia datang daripada mana bang? Macam mana kita nak tahu original ataupun tidak? Okay, Jepun punya barang, fiber, kebanyakannya memang akan datang dengan dia punya chop. Macam ni ada chop Garage Very, ada chop daripada JAF. Tak silap aku, JAF Jassy, sorry, JASC. Ini macam diorang punya, aku pun tak apa last time aku ada study benda ni tapi aku dah tak ingat dah apa benda. Okay, so ini untuk lip depan, dah siap PPF dah. Tapi walaupun PPF dah tak berapa cun, tapi kalau kau tanya aku untuk nak terus pakai, overall okey je. Mungkin lepas raya baru kita akan rework balik. Mungkin carbon fiber dan sebagainya. Depends pada mood, depends pada keadaan semasa. Ini pula dia punya side skirt. Side skirt dia pun sama, dia ada chop Garage Very dekat bahagian dalam. So kau abaikan condition cat yang terkopik-kopik ni sebab apa? Dia akan terletak di bahagian bawah, tak nampak. Yang nampak nanti hanya di kawasan tepi ni sahaja tuan-tuan. Okay, so overall kalau kau tanya aku sangat berpuas hati dengan condition yang sekarang. Ini kalau betul-betul nak cun, aku kopik je balik dia punya PPF, aku pakai tanpa PPF. Right, so ini side skirt, kiri dengan kanan. Ini merupakan dia punya diffuser belakang. Oh, diffuser belakang dia syok. Diffuser belakang dia punya tagging dalam dia pakai lain sikit. Dia pakai jenis yang macam gini. And kebanyakan Japan punya body kit part, Mugen ke daripada zaman yang Honda and so on, dulu kalau datang dengan mesh grill, kebanyakannya memang kita tak akan spraykan hitam. Sebab apa? Kita nakkan dia punya original looks daripada Japan, memang datang dengan grill reban ayam ni yang colour silver tuan-tuan. Jangan mana-mana pergi tukar honeycomb lah, getah lah, plastik lah. No, tak payah. Pakai je yang ini. Okay, so ini terletaknya di belakang. Aku sangat suka body kit ni sebab looks dia daripada belakang. Sebab dia bukan hanya diffuser, dia juga ada dia punya rear splitter. Rear splitter untuk di bahagian bawah exhaust. So maksudnya nanti bila dah pasang begini tuan-tuan. Dan dia akan di-attachkan di bawah diffuser yang tu. Nanti kejap lagi bila dah pasang, engkau akan nampak macam mana dia punya handsome dia tuan-tuan. Aku pun tak sabar. Tapi dia pakai bracket 88 macam gini je. Baran juga aku tengok Jepun ni kan. Tapi tak apa. Overall walau macam mana pun, aku pun dah panas gila kat dalam kedai ni. Aku rasa dia akan jadi sangat-sangat handsome. Dan aku pun tak sabar. That's why malam ni kita ada acu, kita ada the rest, semua lepak sama-sama. Dan kita akan terus projek pasang malam ni juga. And aku tak sabar nak tunjuk dekat kau macam mana dia punya final result. Sebab kalau kau tengok GRY yang sekarang ni, memang setengah korang dah kata, bang dah handsome lah ni bang, dah clean lah ni. Yes. Dan ini dah paling rendah dah. Aku sebenarnya nak masuk satu jari pun tersangkut. Aku kena masuk macam gini, baru aku boleh masuk. Kalau nak masuk flat memang tak lepas. Sebab aku pakai tayar profile 255/40. Memang aku nakkan dia punya meaty fitment. Tapi bila kita dah pakai for quite some time, yang kau perasan ialah kereta ni sebenarnya tergantung. Dia tinggi. Kalau kau tengok side daripada tepi, side daripada belakang, kereta ni agak tinggi tuan-tuan. Especially bahagian belakang. Cuba Naki ambil shot lower angle. Ibaratnya macam korang tengah drive daripada belakang, kau suluh buntut kereta ni. First, aku tak suka sebab dia sangat-sangat tinggi. Dan ini merupakan material, yelah sebab kau tahu bumper belakang dia ni material yang sangat rapuh, yang sangat lightweight. So jadinya aku tak berapa berkenan dengan dia punya rear diffuser yang bentuk macam gini. Tapi tak apa. Sekarang ni kita improvise time to time. So aku tak sabar nanti macam mana rupa nanti dia akan ada rear splitter dekat bawah ni. Tutup exhaust punya tabung dekat bawah. Lepas tu baru kita pergi buat exhaust. Sebab engkau ramai sangat tanya, bang exhaust bila nak buat? Aku tak boleh buat selagi tak sampai lagi splitter tu. Sebab aku tak tahu nanti macam mana rupa bila dah pasang, macam mana clearance dengan tabung and so on. Faham? Sekarang kau dah tahu macam mana niat aku. Right? So overall kita akan mula kerja dekat kedai.
Kau bayangkan bulan-bulan puasa macam gini kan, terpaksa on malam guys demi korang, demi nak menyiapkan juga kereta raya. InsyaAllah mudah-mudahan handsome. So let's go, let's get the work started. Okay, so depan dengan side skirt settle. Depan dengan side skirt dia tak ada isu sangat sebab kita benda PNP tembak skru tajam je. The crucial part belakang. Sebab apa sini? Okay, untuk bahagian belakang dia replacement. Dia bukan add-on yang ditambah ke apa, tidak. Maksudnya part plastik yang kau nampak ni sekali dengan cover toe hook ni, cover toe hook pula dah lah terbahagi dua. Separuh dekat bumper, separuh dekat diffuser. Benda hitam ni kita kena tanggalkan. Dan benda ni involve sekali dengan reverse lamp, lampu reverse. So jadinya kita dah takkan pakai dah cover plastik ni. Totally different. So kalau kau tanya aku untuk body part ni yang paling aku tak sabar belakang lah, sebab looks daripada belakang yang akan betul-betul ketara, berubah. Dia akan nampak lebih labuh, lebih handsome tuan-tuan. Puzzle dia begini. Gambaran kalau nak bagi kau nampak macam mana rupa dia nanti bila dah dipasang, begini tuan-tuan. Lubang kat sini untuk apa bang? Inilah nanti lampu reverse. Lampu reverse akan masuk lagi kekal dekat sini, menyala. Okey, sebab benda ni memang didesign untuk pre-facelift. Yang sekarang punya facelift dah tak ada lampu reverse dekat bawah, sebab lampu reverse semua dah pergi dekat lampu atas. Sebab tu kereta aku sekarang ni kalau reverse ada dua lampu yang menyala, bawah dengan atas. Ini kit aku nak macam ni. Sauk aku suruh buat dulu. Kau tengok Thailand. Gen Z punya power mendunia. So aku tunggu Sauk buat dulu dekat GE dia. Kalau enjin dia tak piap, aku buat. Kau kisah tu kan? Dia boleh Jepun lagi. Syok ada rambut orang lagi. Sakura. Ini contoh dia sekarang kalau kita tak pakai splitter bawah ni. Sebab tadi kalau kita berangan-berangan kan, nak buat satu piping exhaust yang cun-cun, titanium, pipe cincang, belanja-belanja, tak boleh lah. Dia nampak terlampau tinggi sangat cepat. Lepas tu dengan ada bracket ni yang tak boleh sorok lah. Oh, ni buka, yang ni lipat. Yang ni yang dia punya kan. Faham. Lepas tu ni pun dah tak boleh pakai. Ni kena potong. Betul juga Banyak juga benda nak kena fikir dul.
Tak boleh lah. So penamat dia memang kena ada juga. Baru dia nampak penuh lah. Ini kalau nak main-main ranggi-ranggi boleh lah. Boleh jadi lah. Ni masalah-masalah yang aku dah mula nampak lah. Sebab design side skirt dia jenis yang macam gini. So kalau siapa yang tak pandai, budak-budak kecil, anak aku, aduh. So aku rasa start daripada besok anak aku tak boleh naik kereta ni. Anak aku kena naik motor je aku rasa. Kena mindset angkat. Angkat pun, tapi aku masukkan ikut tingkap. Pintu jangan buka. Kalau nak keluarkan pun, keluarkan pada tingkap. Sebab dia frameless. Kan? Betul tak? So macam, okay, Maisha, teruslah jaga kereta punya pasal. Pro tips. And finally, setelah berapa jam lah kita buat tadi, Jim? 11 lah. Dalam 2 jam lebih, 2 jam nak dekat 3 jam, siap akhirnya. GR Yaris berkonsepkan Garage Very punya body kit. Tak adalah nak kata konsep sebab kita tak adalah pakai full equipment dia. Cuma aku nak tunjuk dekat kau macam mana rupa lip depan. Dan kenapa aku pilih Garage Very instead of aftermarket brands yang lain. First, minimal konsep. Dia tak tebal, dia tak terlampau ke depan, dia tak agresif. Okay, so front lips ni pada aku lah, mindset aku dia perlu untuk reshape balik bumper depan. Kalau mungkin bumper depan sebelum ni tergantung ataupun dia terlampau bulat macam kereta-kereta lain, contoh macam Jazz GK, bumper depan dia bulat, terlampau bulat. So dia perlukan lip untuk dia balancekan balik bentuk tu jadi macam somehow petak. Okay, satu macam tadi aku cakap, minimal punya size. Dia tak terlampau labuh, dia tak terlampau agresif ke depan. Dia just nice, cun-cun. And aku suka dia ada lubang angin dekat sini. Aerodynamic punya features lah. So untuk looks daripada depan, aku sangat berpuas hati. Kalau kau tanya aku, nothing much yang aku nak tambah. Dan aku percaya korang kat luar sana pun paling-paling kalau kita nak bagi dia ni sikit, carbon fiber lah. Tapi benda pun dah siap PPF, dah siap black gloss. Aku rasa aku dah boleh terus pakai good to go je. Seterusnya, side skirts. Side skirts ni aku ada satu pelik juga. Kenapa? Dia punya design dia ada lain sikit. Aku tak pasti korang betul-betul nampak ataupun tak nampak sebab benda ni warna hitam dan kita di waktu malam. Satu, dia ada terlebih dekat bahagian atas. So jadinya kau tengok jari aku lebih kurang dalam 1 jari juga sebenarnya. Dia ada satu gap clearance. Tu yang macam tadi aku cakap tadi. Ini kalau anak aku tersadung, satu hal baik nak kena fikir. Tapi dekat bawah total ada 8 skru yang kita nak kena install. So dia punya side skirt dia terlebih sampailah bahagian belakang dia matikan balik. Dan aku suka bahagian belakang dia pun dia tak adalah tutup sampai ke atas macam gini ke. Normally side skirt akan cover terus sampai ke sini ke apa. Tak. Dia matikan terus dekat bawah. Dan ada slightly design kat sini. Minimal design sebenarnya kalau kau nampak. Mungkin siang akan lebih ketara. But overall, top view. Not really top. Cuma side angle top punya view akan nampak balance. So daripada lip depan, bahagian bawah, dia align dengan side skirt. Pergi sampai ke diffuser. Teneng, teneng, teng, teng, teng. Inilah dia hasil yang aku sangat-sangat berpuas hati. Yang aku sangat-sangat happy dengan aku punya rear looks. Daripada first aku beli kereta, macam aku cakap, aku paling steam dekat bontot GR Yaris ni. Okay? Sebab apa? Sebelum ni, kalau kau perasan, ini yang asal. Ya Allah, dengan dia punya lembik dia. Ni dia, lembik dia macam gini. Ini asal kita punya bumper diffuser lah senang cerita. Ataupun sebenarnya nak panggil diffuser pun tak juga. Dia bumper lah. Okay? Dia sebab dia attach dengan bumper. And then kita dah replace benda ni one to one pergi ke rear diffuser dan juga rear splitter bawah ni. Dia dua part yang berbeza. Okey, macam tadi aku dah tunjuk dekat kau. Contoh kalau kita tak pakai rear splitter ni, memang dia akan ketara nampak exhaust bahagian bawah, tabung exhaust. Tapi aku tak berapa berkenan lah. Kalau tengok tujuan. Kalau aku nak go for event, kita nak belanja and so on, kita nak tunjuk workmanship dari segi
piping punya welding and so on, yes, possible. Benda tu it meet the purpose. Tapi kalau suka-suka nak buka, pada aku dia tak kemas. Sebab kita nak masih nampakkan kekemasan punya looks dekat bahagian belakang. Alright? So, I have nothing against this design. Yang aku cuma sakit mata lagi exhaust lah. Sebab dia punya tip ni kecil. Dia sepatutnya nak kena 3,5 inci ataupun 4 inci lebih kurang diameter untuk luar ni. Sebab ni pada aku kecil lagi lah. So bila kita tengok daripada jauh, dia macam masih nampak pelik. Dia tak balance lagi. But overall I have nothing to complain. Macam aku cakap tadi, aku sangat berpuas hati dengan dia punya fitting. And satu lagi yang aku nak kena fikir ialah toe hook. Sepatutnya cover toe hook ni bulat. So bila dia dah mati macam ni, mungkin aku nak kena figure out cara lain tu. Kalau aku nak tebus kat bawah pun tak boleh juga. Sebab dia bahagian atas. Atas ni pula dah jadi half moon pula. Tapi tak apa, benda tu nanti kita fikir. Okay? So aku nak korang komen dekat bawah. Video ni dah nak habis. Apa pandangan korang? Cuma yang paling aku suka dan aku nak tekankan dekat sini ialah, kau bayangkan 4 batang ni, 4 pieces lips ni, harga kalau beli baru lebih kurang nak dekat 12,000. Okay, imagine cara simple kira macam ni je lah. Barang daripada Japan, kalau kita bercakap soal lip, side skirt, diffuser and so on, satu batang kita letak average harga daripada 2,000 ke 3,000 untuk sebatang. Okay, ini termasuk dengan shipping and so on lah. Tapi unpainted, belum cat. Itu harga datang sahaja, brand new. Okay, so untuk 4 batang, kalau kita kali dengan 3, kat situ dah 12,000. Kita cut lagi lah, letaklah 2,000. 2,000 kali dengan 4, kat situ dah 8,000 tuan-tuan. Okay, belum cat, belum PPF, belum kalau nak buat carbon ke apa. Jangan cakap lah kalau kau nak order directly daripada Japan terus carbon fiber. Masya Allah tuan-tuan, harga memang tak boleh nak brain. Okay, this one kita dapat satu good price yang aku tak perlu nak mention dekat sini, tapi it's a really steal price yang aku tak boleh nak say no. So shout out again Gary, kawan-kawan kita mana yang tolong dapatkan malam ni, Acu, Ajim, Sauk, Kit, Naki together yang lepak dengan kita sampai pukul 2 pagi untuk menyelesaikan looks terbaru GR Yaris Cartel TV 2026. Dan aku nak korang teka agak-agak apa kita punya next step untuk kita memperkemaskan lagi kereta kita ni. Macam aku cakap, kita nak minimal konsep, less is more. Itu dia punya key point dia sekarang ni. Okay? Kita tak nak heavy-heavy sangat, no. Daily usage yang masih sedap mata memandang dan takkan boring pandang. This is it. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okay, sekarang ni the moment of truth. Yang mana kedai aku ni ada slide ramp lah. Tak adalah tinggi sangat sebenarnya kalau nak ikut kan. Banyaklah kereta-kereta yang main-main semua, jarang lah nak sangkut. So, kita nak tengok lepas ke tak lepas. Kalau lepas, okey, maknanya semua bonggol, insyaAllah tak ada masalah. Tapi kalau tak lepas, dah nak menyumpah pun tak ada guna, benda pun dah pasang. Kita layan je lah, kita tengok macam mana. Acu yang akan tolong bawa, sebab aku nak perhatikan sendiri tahap rendah dia macam mana. Slow-slow Acu. Yang ni okey, yang bawah ni. Ngam. Okey. Lagi. Tegak je. Hop. Macam tak lepas. Sikit. Balas sikit cu. Alamak, betul lagi. Sikit lagi cu, sikit lagi. Sikit lagi. Pop. Boleh. Oh, kena juga cu. Okay, cuba reverse balik cu. Aduh Kit, betul lagi. Tak apa, slow. Okay. Naik lu. Tegak balik. Naik tegak lu. Okay, sekarang ni kita nak kena fikir cara Kit macam mana. Kena potong banyak Kit. Cu. Inilah masalah dia. Orang main kereta, kau pun nak main kereta. Dah main kereta, bila kita teringat, ini macam zaman kita 2000. Bismillah. Balas habis. Lepas ni kereta kena masuk reverse je. Okay.
Okey. Apa? Ini memang aku seorang je yang buat pandai keluar ni gigit daripada kedai gigit. Oi, 10 sen weh. La ilaha illallah. Okey. All good. Belakang? Belakang lepas lah. Kau jangan buat takut. Aku dah terfikir pasal belakang tadi. Belakang jauh je. Tu lah, beauty is pain lah Tapi ni pain sangat ni. Official. Side parking betul-betul cu depan kedai. Okey, tegak. Handsome lah side view kan. Baran pula aku pop-pop ni. Okey, jom. Itulah tu. Okay guys, selamat Hari Raya in advance. Aku dah malas nak fikir. Yang aku nak kena fikir ni sekarang. Ini lori sampah dia takkan angkat punya. Aku nak kena fikir kat mana aku nak buang Syul.